Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesi kali ini kita akan mengupas modul ke-6 yang bertajuk Liability Corporate. Apa yang dimaksudkan dengan liability corporate? Liability maksudnya tanggungan dan corporate ini merujuk kepada organisasi corporate. Secara asasnya, liability corporate bermaksud sesebuah syarikat ataupun agensi ataupun badan korporat bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya. Liability corporate dimasukkan ke dalam peruntukan undang-undang kerana berlaku penyusupan rasuah ke dalam entiti korporat. Kalau dahulu rasuah dilakukan oleh individu, namun pada zaman moden ini wujud syarikat-syarikat yang mengupah sama ada pihak ketiga ataupun kaki tangannya untuk melakukan rasuah. Jika kita merujuk kepada apa yang berlaku di Malaysia, liability corporate ini iaitu di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 diluluskan pada 5 April 2018 dan dikuatkuasakan secara sepenuhnya pada 1 Jun 2020. Peruntukan 17A ini diperkenalkan bagi memenuhi obligasi antarabangsa di bawah UN Convention Against Corruption, dan banyak negara-negara di dunia ini yang telah pun mewujudkan peruntukan berkaitan liability corporate dalam undang negara masing-masing. Apa tujuan liability corporate diperkenalkan? Ada 3 objektif utama. Pertama, untuk menjamin bahawa perniagaan itu dijalankan secara telus dan jujur. Yang kedua, untuk memastikan unsur-unsur rasuah tidak berlaku dalam sektor korporat. Jadi langkah pencegahannya adalah melalui liability corporate. Dan yang ketiga, untuk menjamin tadbir urus yang baik. Para pelajar sekalian, sesebuah organisasi ataupun entiti korporat boleh didakwa sekiranya terdapat komponen ini. Yang pertama sekali ialah pihak yang bersekutu, iaitu sesiapa yang dikaitkan dengan organisasi, sama ada pekerja atau pihak ketiga yang bertindak bagi pihak syarikat, dan orang yang bersekutu itu melakukan tindakan rasuah bagi tujuan kepentingan syarikat itu. Jadi kalau ada dua-dua perkara ini, maka syarikat itu boleh didakwa atas kesalahan liability corporate. Salah satu komponen yang paling penting dalam pendakwaan kesalahan-kesalahan di bawah liability corporate ialah elemen niat. Perlu dibuktikan bahawa tindakan pihak yang bersekutu itu bagi pihak syarikat ini dilakukan dengan niat yang khusus. Apa niat tersebut? Iaitu dilakukan dengan tujuan supaya organisasi itu memperoleh atau mengekalkan perniagaan, atau memperoleh atau mengekalkan faedah bagi tujuan perniagaan tersebut. Sebentar tadi kita ada sebut tentang pihak yang bersekutu dengan organisasi. Jadi kita tengok dahulu apa itu takrifan atau definisi organisasi komersial. Organisasi komersial yang pertama ialah syarikat. Syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016, maka mana-mana pertubuhan ataupun organisasi yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat adalah dikira sebagai organisasi komersial. Yang kedua ialah perkongsian. Apa-apa sahaja perkongsian yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961 juga termasuk dalam organisasi komersial. Yang ketiga ialah perkongsian juga dengan liability terhad yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Dan yang terakhir ialah entiti asing, iaitu syarikat atau perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Sebagai contoh, syarikat kereta Honda, Toyota, yang mana mereka ini syarikat ini ditubuhkan di Jepun
tapi menjalankan perniagaan di Malaysia. Jadi mereka diwajibkan berdaftar di Malaysia dan mereka adalah dikira sebagai entiti asing yang beroperasi di menjalankan perniagaan di Malaysia. Bila ada organisasi komersial, sudah pasti ada pekerja yang bekerja dengan organisasi tersebut dan mereka ini dipanggil atau digelar orang yang bersekutu. Siapakah mereka ini? Yang pertama ialah pengarah syarikat yang menentukan hala tuju syarikat. Yang kedua, iaitu pihak ketiga dan kadang-kadang juga ejen yang mana mereka ini melaksanakan tugas bagi pihak syarikat. Yang ketiga, iaitu pekerja syarikat itu sendiri, kaki tangan syarikat di semua peringkat. Dan yang keempat ialah rakan kongsi kepada syarikat tersebut. Memandangkan organisasi korporat ini mempunyai sumber kewangan pendapatan yang sangat besar, maka sudah pasti hukuman yang dikenakan bagi mereka yang terlibat dalam kesalahan liability korporat juga besar. Kalau kita lihat berdasarkan Akta SPRM 2009, denda yang dikenakan kepada organisasi tersebut ialah 10 kali ganda nilai suapan atau 1 juta, mana-mana yang lebih tinggi. Kalau lihat 1 juta ni jumlahnya sangat besar. Selain daripada itu, individu-individu yang dikenal pasti terlibat secara aktif dalam kesalahan liability korporat ini juga boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun. Dalam kesalahan liability korporat, hukuman bukan sahaja dikenakan kepada organisasi tersebut tetapi juga kepada mereka-mereka yang terlibat secara aktif, antaranya pengarah syarikat, mana-mana individu yang mempunyai kawalan terhadap organisasi, rakan kongsi dan juga mana-mana pegawai eksekutif dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengurusan organisasi. Oleh kerana hukuman bagi kesalahan liability korporat ini sangat besar dan berat, maka bagaimanakah pihak pengurusan boleh melindungi diri mereka daripada disabitkan di bawah kesalahan ini? Caranya ialah dengan menyediakan pelan perlindungan. Seseorang individu dalam kalangan pengurusan boleh mengelakkan tanggungan liability korporat jika dapat dibuktikan bahawa kesalahan yang dilakukan itu tanpa keizinan atau penglibatannya. Yang keduanya, pengurus ini perlu membuktikan bahawa beliau telah melakukan segala usaha yang wajar untuk menghalang daripada berlakunya jenayah tersebut. Terdapat satu garis panduan bagaimana kita boleh mengelakkan diri terjebak dari liability korporat. Antaranya ialah syarikat mesti membuktikan pelaksanaan tata cara mencukupi berdasarkan garis panduan Seksyen 17A-5 yang dilancarkan pada 10 Disember 2018. Berdasarkan panduan yang disediakan, sesebuah organisasi boleh melindungi mereka daripada terlibat dalam kesalahan liability korporat dengan mengamalkan prinsip trust. T-R-U-S-T. Apa itu trust? Pertama, T, top level commitment. R, risk assessment. U, undertake control measures. S, systematic review, monitoring and enforcement. Dan yang terakhir ialah T, training and communication. Untuk T yang pertama, top level commitment, pengurusan tertinggi wajib menetapkan amalan integriti dan memberi jaminan pematuhan undang-undang kepada para stakeholder atau pemegang saham. Dan pengurusan juga perlu menyediakan bajet atau sumber kewangan yang mencukupi untuk mencegah rasuah. R pula stand for risk assessment, yang mana sesebuah organisasi perlu melaksanakan penilaian risiko rasuah secara berkala dan dicanangkan setiap 3 tahun sekali. Jika mereka mengesan sebarang kelompangan sistem, maka perlu ditambah baik dan perlu ada pihak luar yang independen untuk melakukan penilaian terhadap organisasi. Seterusnya, prinsip trust U iaitu
undertake control measures, syarikat mesti mempunyai dasar anti rasuah yang didokumentasikan secara jelas. Sama ada melalui email, melalui manual dan sebagainya. Seterusnya, S iaitu systematic review, monitoring and enforcement, yang mana syarikat perlu mengadakan audit berterusan ke atas polisi dan juga program anti rasuah. Juga perlu melantik juru audit dalaman yang kompeten atau pihak luar yang mempunyai kemahiran. Dan yang terakhir, ambil tindakan tata tertib terhadap sebarang salah laku. T yang terakhir ialah training and communication, yang mana syarikat perlu menghebahkan polisi yang berkaitan anti rasuah kepada semua staf dan juga rakan kongsi. Sebab itulah dalam sesetengah email daripada syarikat korporat dinyatakan kami mengamalkan dasar tidak menerima sebarang hadiah dan pemberian. Sebagai kesimpulan, jenayah rasuah bukan hanya berlaku dalam kalangan individu, malah berlaku juga dalam organisasi korporat. Bagi menyekat aktiviti rasuah dalam syarikat-syarikat ataupun organisasi korporat, maka kerajaan telah memperkenalkan kesalahan liability korporat dan memasukkan satu seksyen baru di dalam Akta SPRM 2009 iaitu Seksyen 17A. Setakat ini saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.